Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast ataupun bual bicara TV PSS Kolej Ketengan 6 Prauniversiti Purujaya. Bersama-sama saya akan membincangkan atau membual bicara tentang fadilat pada bulan Ramadan. Saya selaku moderator Muhammad Afiq dan bersama ahli panel jemputan kita iaitu saudara tadi dah Afiq kan? Ni Afiq juga. Afiq Amsyar Faik bin Kamarul Zaman, boleh dikenali sebagai Afiq Amsyar. Okey, saya terima kasih yang pertama sekali lah. Terima kasih kepada TV PSS kerana sudi menjemput saya sebagai ahli panel pada hari ini. Okey. Baik, hari ini kita akan membincangkan atau membuat bicara tentang apakah yang dimaksudkan dengan bulan Ramadan ini. Bahawa semua sedia maklum, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia daripada bulan-bulan yang selain daripada bulan-bulan yang lain. Jadi Afiq, apakah definisi yang dimaksudkan dengan bulan Ramadan? Baiklah. Terima kasih soalan yang ditujukan tu kepada saya. Okey, jadi saya kena jawab lah kan? Ya. Okey, yang pertama, bulan Ramadan ni adalah bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas umatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183 ada mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu berpuasa untuk meningkatkan ketakwaan kepada kamu. Baik, maksudnya dalam surah ini mengatakan dalam bulan Ramadan ni kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga sahaja, tetapi kita perlu meningkatkan ketakwaan diri supaya kita menjadi insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Baik, insya-Allah. Itu baik. Yang pertama. Okey, yang kedua, apa itu bulan Ramadan? Bulan Ramadan ni adalah di mana Al-Quran diturunkan. Ada ayat mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Maksudnya bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. So Al-Quran ni sangatlah istimewa kerana apa? Al-Quran merupakan kalam Allah, kata-kata Allah, diturunkan sebagai pedoman atau teladan kepada kita. Ya, betul. Itu adalah yang kedua mengenai Ramadan. Bulan Ramadan. Okey, yang seterusnya yang ketiga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mengatakan bulan Ramadan ni terbukanya pintu-pintu syurga luas, manakala pintu-pintu neraka ditutup dengan rapat dan syaitan juga diikat. So jika kita manusia, kita boleh berfikir, kalau kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, maksudnya siapa yang syaitan sebenarnya? Diri kita sendiri. Kerana apa? Kita tidak kuat dengan iman kita. Kita terlalu mengikut nafsu kita. Kita perlu hanya suka membuat berdasarkan apa yang kita suka sahaja, tidak memikirkan apa manfaat dia, apa yang akan terjadi kepada kita jika kita tidak puasa. Ya, betul Afiq. Boleh? Setakat tu. Baik, apa yang dikatakan Afiq sebentar tadi adalah bulan puasa ini telah bulan puasa ini telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita, iaitu kita kena sama-sama beribadat ataupun bertingkatkan amal ibadat kita sepanjang bulan puasa ini. Jadi Afiq, apakah Afiq rasa, apakah fadilat yang boleh Afiq lakukan sepanjang amalan yang boleh lakukan sepanjang bulan puasa ni Afiq? Baik, terima kasih soalan yang ditujukan kepada saya. Dalam bulan Ramadan banyak perkara yang kita boleh lakukan. Yang pertamanya adalah kita, seperti yang kita tahu, bulan Ramadan bukan sahaja menahan diri daripada lapar dan dahaga. Ia juga kita perlu menahan diri daripada perbuatan yang keji. Ya. Contohnya apa?
mencarut, mencaci orang, meremehkan orang. Jadi kita perlu menahan diri kita daripada itu. Jika kita tidak menahan diri daripada itu, daripada melakukan perkara yang keji, maka Allah ada mengatakan Allah tidak akan kira puasanya jika dia tidak berubah daripada perbuatan-perbuatan yang keji. Maksudnya kat sini, jika dia puasa, dia menahan diri daripada lapar dan dahaga daripada pagi ke malam, tapi benda tu tak bermanfaat langsung untuk dia. Hanya sia-sia saja. Sia-sia sahaja, Ya, betul. Afiq. Sebab apa? Sebab dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan tu. Ya. Jadi kita perlulah ubah diri kita supaya Sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita. betul. Begitulah. Ya. Itu untuk soalan yang itulah. Okey. Bulan puasa ini bukan sekadar kita menahan lapar dan dahaga, malah kita turut sama-sama mempertinggalkan amal buruk yang dilakukan di sepanjang bulan-bulan yang terdahulu. Betul. Kita hendaklah berubah ke arah yang lebih positif ataupun yang lebih ke arah kebaikan untuk menjadi insan yang lebih sejahtera ataupun yang lebih berguna kepada se-Islam ataupun seagama dengan kita. Betul. Bukan setakat kita menjaga maruah diri, menjaga perbuatan kita. Ada lagi amalan yang kita perlu buat. Seperti apa? Bersedekah. Nabi Muhammad SAW dia dikenali sebagai seorang yang pemurah. Ya. Bersedekah selalu. Tapi apabila adanya bulan Ramadan ni, Nabi Muhammad mempertingkatkan lagi amalan tersebut. Amalan Masya apa? Allah. Bersedekah. Dia selalu baginda selalu memberi makan kepada orang yang tidak apa? Tidak yang berkemampuan. Tidak berkemampuan. Dan kepada anak-anak yatim. Betul, fakir Betul, dan miskin. miskin. Baginda selalu memberi ataupun mensedekahkan hartanya. Menginfakkan harta. Betul. Sebahagian daripada baginda punya Betul. harta. Sebab tak salah untuk kita memberi kita punya harta kepada orang yang lebih memerlukan. Kerana apa? Rezeki kita ada rezeki orang lain. Betul. Betul. Okey, Baik. dalam konteks hari ni, seperti yang kita tahu, banyak lagi amalan yang kita boleh buat. Seperti apa? Banyak kita daripada bulan puasa ini bukan sekadar kita menahan lapar dan dahaga, malah kita sama-sama boleh melakukan iftar bersama keluarga. Betul. Kita boleh melakukan sahur bersama keluarga. Betul. Dan kita boleh mempertingkatkan daripada sudut bacaan Al-Quran ataupun zikir kepada Tuhan, kerana pada bulan puasa ini pahala kita akan berlipat kali ganda selain daripada bulan-bulan yang terdahulu daripadanya. Betul. Betul. Bagi Afiq. pendapat saya, berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya lakukan pada bulan Ramadan adalah seperti yang anda katakan tadi, seperti yang anda katakan tadi, Ya, kita iaitu apa? Bersahur bersama keluarga. Ya, betul. Pada pendapat saya, kita sebagai anak ataupun Seorang ada keluarga, ya. kita perlu bersahur bersama mereka. Kerana apa? Tanpa mereka, siapalah kita? Betul. Tanpa mereka, siapa nak kejutkan kita bangun sahur? Sebab kita tidak boleh keseorangan. Kita memerlukan orang untuk Boleh sama-sama kita bersama-sama kita. ya. Jadi bersahur dengan keluarga tu adalah satu perkara yang sangat mulia lah bagi saya. Sebab apa? Kita dapat mengeratkan semula hubungan kita dengan keluarga kita. Contohnya apabila ada berlakunya pergaduhan antara adik-beradik, saya dan abang saya. Jadi apabila kita bersahur bersama-sama tu, kita duduk di satu tempat yang sama, di atas meja yang sama. Jadi apabila kita berkumpul dekat situ, kita dapat Sama-sama kita bersama-sama mengeratkan mengeratkan silaturahim. semula hubungan Ya. kami. Macam tu. Ada lagi iftar bersama. Bukan Iftar sekadar dengan bersama keluarga, Afiq. Malah kita turut iftar bersama rakan-rakan kita. Betul. Ataupun kita punya guru-guru kita. Betul. Benda tu lagi mengeratkan hubungan kita dengan mereka. Apabila kita sudah berpisah dalam 2 tahun, 3 tahun yang lalu, tapi bulan Ramadan ni bulan yang kita dapat merapatkan betul ukhuwah. dengan apa?
dengan sama-sama kita berkumpul ataupun bersua muka dengan rakan-rakan kita untuk kita sama-sama memberi pandangan ataupun menceritakan pengalaman kita sepanjang bulan puasa ini, Afiq. Jadi Afiq rasa